Event pertama untuk tahun 2026. Inilah dia Gila Crazy Food Fest yang akan berlangsung dari 1 Januari sehingga 4 Januari di Maidan MITC Melaka. Memandangkan kita masih lagi dalam mood tahun baharu dan juga musim cuti sekolah. So, jangan lepaskan peluang ni untuk datang beramai-ramai. Ada lebih kurang 80 gerai yang akan beroperasi sepanjang event ini. Daripada makanan viral sehinggalah makanan tradisional. Barisan artis yang membuat persembahan pun hebat. Antaranya kumpulan Cerpen Drama Band, kumpulan Hijaz, Linda Eva dan Zaini Bayang. Selain tu akan ada juga aktiviti yang menarik, antaranya pertandingan karaoke dan juga pertandingan mewarna. Sebelum lupa, korang save dulu video ni dan jangan lupa untuk share kepada semua orang. Memang sesuai sangat korang datang dekat sini sebab tempat dia luas, nak parking pun senang. Dekat sini bukan ada gerai makanan je tau, ada juga jualan barang-barang. Korang nak cari minyak wangi, minyak rambut, selain makanan lokal, ada juga makanan daripada negara luar. Oh yelah, mainan 3D printed by Akak Naga pun ada tau. Dia juga ada buka gerai Thai-Bat ayam susu. Korang nak makan strawberry dan juga skun daripada Cameron Highland, korang boleh dapatkan dekat gerai Opah Farm. Yang bawa anak ramai-ramai tu boleh pergi dekat Supa Dupa Show. Dekat sebelah dia pula ada construction zone. Yang ni kanak-kanak 20 tahun ke atas pun boleh main. So korang datanglah ke Gila Crazy Food Fest di Maidan MITC Melaka. Jumpa korang di sana. Let's go!